Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Nomi? Alhamdulillah baik Om. Om sendiri Sihat? gimana? Sehat Om. Kalau baju itu baju Indonesia atau baju antarabangsa? Baju Indonesia Om. Ini motifnya apa? Kurang tahu ya Om ya. Kita beli yang penting. Yang penting beli. Yang penting beli. Yang Online, penting cantik. online atau di toko? Offline. Offline. Ini baju saya 10 tahun lalu. Maknanya tidak ada perkembangan ya. Ya. Minggu lepas kita ada orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Ya Om. Kan? Jadi minggu ni lain sedikit. Kerana minggu ini kita tampilkan Abang Borhan kita. Atau ada nama manjanya. Abang Bob. Okey. Jadi beliau ini merupakan koresponden luar negara. Orang Malaysia yang pernah bertugas di Jakarta. Apa Nomi mau bertanya kepada Abang Bob? Ya. Halo Om. Aku manggilnya apa nih? Om? Bang? Boleh, Om boleh. Bung? Mana-mana pun bisa. Om aja ya Bisa. Om. Dia kena cakap Kedah. Bisa udah kayak orang Indonesia semua. Om berarti kalau di Indonesia bekerja sebagai apa ya Om? Di sana saya sebagai wartawan. Oke. Saya meliput berita yang membabitkan Malaysia di Indonesia. Oke. Kebanyakannya berkaitan tentang hubungan dua buah negara. Berarti Om Bob ini Ya. bisa menjadi bintang tamu yang sangat berwarna ya Om ya. Karena kan biasanya Indonesia mulu yang dibahas. Sekarang akhirnya ada orang Malaysia memberikan perspektif terhadap Indonesia. Ya. Berapa lama? Saya di Bob sana selama 2 tahun. 2 tahun ni. Sebelum saya buat rayuan untuk pulang ke Malaysia lah. Kalau saya duduk lagi mungkin saya tak balik kot. Berarti sangat nyaman Om. Ya. Nyamanan mana? Malaysia atau sangat Indonesia? seronok di Jakarta. Tapi dalam apa keadaan pun macam peribahasa Melayu lah. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita, tapi hujan batu tu lebih Lebih baik lah. lebih baik lah. Ya. Walaupun kita duduk di sana tu, kita dapat layanan yang istimewa lah. Okay. Sebab jadi di sana tu wartawan memang selalu dibagi perhatian dan layanan dia sangat luar biasa berbanding wartawan di Malaysia lah. Saya bila pulang ke Malaysia ni saya sedih ya tengok layanan pada wartawan di Malaysia. Mana lebih baik tinggal di... Nanti saya cerita kenapa layanan di sana lebih baik lah. Ya, saudara Bob, bertugas sebagai wartawan. Sebelum tu sedikit latar belakang, sebelum tugas sebagai wartawan, mungkin nak share dengan kawan-kawan kita di luar sana. Saya bermula, saya memang lulusan bidang kewartawanan. Okay. Di UiTM. Lepas tu saya join bernama sekejap. Okay. Sebelum saya join utusan pada tahun 1993. Okay. Saya punya background asalnya sebagai wartawan jenayah. Okay. Jenayah itu apa Om? Kriminal. Kriminal. Oh oke. Jadi saya belajar asas kewartawanan ni dalam bidang kriminal. Jadi nak belajar tentang basic journalism ni sebenarnya yang terbaik dia kita bermula sebagai wartawan jenayah. Sebab dia prinsip kewartawanan tu lengkap di situ. Terperinci, memang kita kena buat kerja siasatan serba-serbi apa semua. Okay. And then selepas tu saya ditukar ke cawangan dan last position saya ketua biro di Sarawak. And then dari Sarawak saya ditukar ke Indonesia. Memang plan atau itu memang arahan syarikat? Arahan syarikat, tu cara syarikat develop kita punya talent lah. Okay. Dia develop dari wartawan biasa, dia akan naikkan level kita, naikkan sampai jadi ketua biro, menguruskan pejabat di cawangan. Bila kita lulus dia punya test tu, and then baru dia hantar cabaran yang lebih besar lah. Jadi wakil di luar negara. Masa tu ada 2 tempat wakil luar negara, iaitu London dan Indonesia. Okay. So saya dihantar ke Indonesia. Bukannya kena cold storage? Indonesia ni tempat orang berebut. Sebenarnya? Okey. Kenapa Om? Kalau tengok belakang depan saya ni banyak kesan luka, ditikam. Ada tikam berdepan, tikam belakang sebab nak pergi ke Indonesia.
Saya pun tak tahu kenapa bos saya pilih saya, hantar saya ke Indonesia. Okey. Bos saya pun beritahu saya last minute je. Okey. Dia kata kau pergi Indonesia. Saya cakap buat apa? Kerja sana. Apa assignment? Kau jadi wakil di sana. Saya pun tenganga mikir kenapa bos hantar saya ke sana. Okey. Mungkin dia dah buat penilaian lebih awal. So 3 orang bos dah decide untuk hantar saya ke sana. Okey. Dan saya bermula tugas di sana pada 2010 lah. 2010 Apakah Om di sana sendirian? Saya bawa semua keluarga. Kecuali kucing dan haiwan ternakan saya tak bawa. Family semua saya bawa. Awak. Okey, Bob, mula-mula dengar arahan kerja ke Jakarta, perasaan? Saya rasa sangat berbesar hati lah sebab syarikat memberi kepercayaan yang sangat besar lah. Sebab tanggungjawab tu dia bukan sesuatu yang boleh dipandang enteng lah. Dan hanya dalam dunia kewartawanan hanya beberapa orang saja diberi peluang untuk jadi wakil luar negara ni. Boleh kira dengan jari lah. Okey. Tak ramai. Even berita harian pun dah tak ada pejabat di luar negara masa tu. Masa saya kat Jakarta, hanya saya dengan bernama saja yang ada. Berita harian semua dah tutup pejabat. Tak ada. So, saya antara yang diberi peluang bertugas di luar negara. Bila kita bertugas di luar negara ni, skop dia totally different. Tak macam wartawan di dalam negara. Okey. Pendedahan dia sangat besar. Cover semua. Cara bekerja. Okey. Kalau wartawan di Malaysia ni, kita pergi sidang akhbar, interview menteri, kita balik. Okey. Kita tak buat kerja-kerja diplomasi. Okey. Di sana tu, saya banyak buat kerja diplomasi, bekerjasama dengan kedutaan, baru kita faham macam mana kerja-kerja diplomasi ni dilaksanakan. Okey. And then kita belajar bergaul dengan menteri, bukan hanya untuk buat liputan saja, tapi kita ada hubungan yang baik sampai ke tahap istana presiden semua. Okey. Mi, ada apa nak tanya? Apakah Om pertama kali ke Jakarta sebelum diberikan tugas atau udah pernah traveling sebelumnya ke sana? Jakarta saya tak pernah pergi. Saya biasanya pergi Medan je. Itu pun baru 2 kali kot, ikut kelab media pergi. Okey. So bila hantar ke sana tu memang sesuatu yang pengalaman baru lah. Sangat luar biasa pengalaman di sana. Apa yang buat terkejut awal? Terkejut awal ni sistem di sana. Sistem di sana ni dia sangat berbeza. Sistem pentadbiran, politik dan sebagainya berbeza. Kita bawa doktrin yang kita belajar di Malaysia, semua tu tak valid. Okey. Antaranya kita kena faham di sana ada yang kita boleh pemudahkan urusan dengan cara diplomasi yang lebih sesuai. Kalau di sini kita semua ikut buku saja kan. Sana boleh berbincang untuk selesaikan apa-apa masalah. Berarti lebih fleksibel ya Om? Lebih fleksibel. Saya pergi sana, saya nak ikut buku semua. Akhirnya hidup saya jadi kaku, jadi susah. Selepas tu saya belajar. Di sini kita boleh berbincang, diskusi bagaimana. Kalau di Malaysia tu, kalau gitu saja. Kita mau bincang ke arah lain, tak boleh. Lebih statis. Sana, menjadi koresponden luar negara, tak ada staff saya the one and only, one man show. Mana bos ketua pengarang, penyunting, editor. Pejabat saya di rumah dalam tu. So bila saya kunci pejabat, anak isteri saya tahu lah. Saya sedang bekerja lah. Tapi saya bernasib baik sebab wife saya memang graduan journalism juga. Cuma dia bertukar kejayaan jadi guru. So jadi dia membantu saya lah. Saya ni, kelemahan saya berita-berita hiburan. Sebab saya kan background jenayah. Jadi hiburan tu saya tak pandai. Siapa artis pertama yang dikenali? Kebanyakan isteri saya lah yang membantu. Saya bayar gaji kat dia. Saya bayar dah RM1,000,000. RM1,000,000. Okey lah. 300 lebih saja. DTO lah. DTO saja. Sampai sana memang syarikat bagi perumahan ataupun bagaimana dia? Saya duduk sana tu, saya ada rumah. Pejabat saya di rumah. And then saya ada allowance apa semua lah. Saya ada driver, wang gaji apa semua. Mana saya pergi tugasan mana-mana, saya ada kenderaan syarikat, dah ada pemandu lah. Dan balik ke Malaysia semua tu hilang lah. Di Jakarta di mananya Om? Ya? Di Jakarta di mananya? Saya duduk Beleza, Permata Hijau. Oh, Jakarta Permata Hijau. Selatan. Dekat dengan rumah?
dekat dengan warung kopi aku, Om. Di dalam masa yang sama, dia juga Tokyo Cafe. Oh, di mana tu? Dia di Kebayoran Lama, kan Oh. dekat kan? Kebayoran Lama aku selalu pergi ke sana beli barang-barang. Iyalah, Permata Hijau tuh cukup wilayah elit kan? Betul. Jadi memang dia bagi rumah, kemudian dia bagi penginapan. Penginapan. Sekali lah. Hidup selesa lah. Dok, kalau apa yang panik mula-mula di Jakarta? Mula-mula awal. Culture shocknya, Om. Ya, yang Dia tak ada panik lah. okey. Jakarta ni dia penduduk dia mesra, jadi kita tak ada rasa terasing sangat lah. Lagipun sebelum datang pun kita dah berguru dengan wakil-wakil utusan yang pernah berkhidmat di Jakarta. Okey. Dan jumpa di sana pula ada kelab, dia panggil kelab Malaysia Jakarta. MGC, Malaysia Jakarta. Malaysia Club. Jakarta. So bila sampai tu terus jumpa dengan Itu pemimpin-pemimpin. NGO ke atau satu yang memang understanding group ke macam mana? Dia kelab tu mainly untuk expatriate Malaysia di sana. Okey. So bila kita jumpa dia orang ni, dia orang pun banyak bantu dan orang Jakarta pun sangat mesra. Jadi kita tak banyak masalah. Kawan-kawan dalam bidang kewartawanan pun memang sangat friendly. Kebetulan pula ada wakil bernama. Wakil bernama ni itu satu cerita lagi. Dulu masa saya jadi stringer bernama di Kelang, Okey. dia bos saya. Saya jadi wartawan sambilan, dia jadi bos saya. Akhirnya saya jadi rakan setugas di luar negara di Jakarta. Okay. So jadi saya tak ada masalah lah. Ada kawan yang menyambut di sana. Jadi dipermudahkan. Dipermudahkan urusan semua. Kalau untuk masalah makanan, Om, Jakarta kan Indonesia, Malaysia ini kan beda ya makanan kayak gitu. Ada ini nggak, Om? Macam saya memang biasa makan makanan Padang, nasi Padang kan. Mau mula dulu memang saya makan nasi Padang lah. Tapi bila saya duduk di sana, makanan rupanya lagi banyak, boleh enjoy. And then di Jakarta pula dia ada ni KL Village di Jalan Jaksa. KL Village tu restoran mamak. Okey. Mamak tu dia menikah dengan perempuan di Jakarta tu, dia buka restoran Malaysia. Okey. Di situ ada roti canai, teh tarik. Jadi kita tak miss lah. Makna kerinduan kepada masih ada Malaysia. lah. Tak ada masalah. Kita di situ tu kalau kita duduk kita akan jumpa orang Malaysia. Dia macam kedutaan kedua lah. Kalau duduk di situ kita akan jumpa lah. Kita tengok lah muka orang Malaysia tu. Kalau dia sugul tu, dia ada masalah lah tu. Mana kalau ada masalah je, pergi restoran tu. Pergi duduk tu kita boleh tengok lah. Kita dari jauh pun kita tahu orang Malaysia. Orang Malaysia ni lenggok bercakap dia pun tak, kita Dengar? tak dengar pun. Kita tengok pun kita tahu dia orang Malaysia. Aura vibes-nya orang Malaysia. Cara orang Malaysia ni cakap relax. Orang Indonesia ni dia cakap bersungguh-sungguh. So jadi kita duduk tu kita, ini orang Malaysia ni. Okey. Kita rehat seketika. Kita minum dulu. Nanti kita sembang lagi apa yang patut kita sembangkan. Om Bob, Ya. apa tantangan yang paling berat ketika meliput sebagai seorang wartawan asing di Indonesia? Okey, benda yang kebanyakan wartawan Malaysia bila pergi ke sana, dia tak sedar satu benda yang kita tak akan boleh meliput acara presiden kalau kita tak didaftar di Istana Presiden. Okey. Masalah saya dihantar ke Indonesia bulan 12. Okey. Saya perlu daftar sepatutnya dalam bulan 6 macam tu lah. Atau bulan 10 lah, tak ingat. Tapi saya sampai, saya tak ada tekad apa Istana Presiden. Okey. So, bila saya pergi, memang tak boleh masuk lah. Buat liputan di luar pun tak boleh. Dia akan minta kad Istana Presiden. Tapi sebagai wartawan, saya tak akan mengalah lah. Okey. Sampai satu tahap, saya pergi ke rumah masa tu Presiden Indonesia Susilo. Okey. Saya pergi ke rumah dia di Cikias. Okey. Itu rumah peribadi. Guard tak bagi masuk. Okey. Saya berkeras nak masuk juga. Saya nak jumpa juga Presiden. Okey. Dia tak bagi. Saya duduk kat longkang. Saya tunggu. Okey. Lepas tu dia datang pujuk. Pak, sudahlah Pak. Pulanglah Pak. Saya pun, ya udah. Saya pun cakap Indonesia. Ya udah. Terima kasih. Saya pun balik lah. Tapi dah sampai dekat malam lah. Saya tunggu kat longkang tu. Sebab memang tak boleh. Dan sebenarnya proses tu bukannya terlalu susah. Susah. Untuk dapat kad itu. Untuk dapat kad wartawan dari Istana Presiden sebagai wartawan asing, pertama sekali bila sampai di sana, kita kena register dengan Kementerian Luar dulu.
Okey. Kad media kita dikeluarkan, itu untuk dapat kad media. Okey. Dikeluarkan oleh Kementerian Luar. Okey. Kementerian Luar keluar kad tu, baru kita boleh register di Istana Presiden. Itu Kementerian Luar Indonesia apa Malaysia? Indonesia. Di Malaysia tak ada masalah. Okey. Bila di sana lah. So jadi prosedur tu kebanyakan wartawan asing ni bila bertugas sana dia tak realise benda tu. Jadi benda tu jadi kelang kabut. Dia ingat macam kat Malaysia. Dah ada kad Kat kerja. Malaysia, kat media kita boleh cover dah. Perdana Menteri punya event di mana-mana pun. Di sana tak boleh. Kita kena register dengan Istana Presiden. Tapi kalau macam wartawan yang datang bersama dengan pimpinan negara, contohnya datang dengan Perdana Menteri Malaysia, pergi kunjungan ke Malaysia, itu tak ada masalah sebab dah disusun oleh Kementerian Luar. Okey. Tapi bagi yang bertugas di sana, memang kena ada itu semua. Berapa lama itu Om proses mendapatkan Kad. Dia jadi lama sebabnya saya datang bulan 12. Pendaftaran tu dibuka dalam bulan 6 atau bulan 10 tu. Jadi tempoh tu, saya tidak ada kad wartawan Istana Presiden tu. Jadi saya main Rambo lah. Okey. Jadi dalam banyak keadaan jadi masalah lah. Kadang-kadang sampai nama saya Blacklist. keluar dalam berita. Suspek, teroris. Oh, okey. Sebab dia ingat saya ni datang ceroboh majlis apa semua. Okey. Saya bila berlaku kekacauan dengan pengawalan keselamatan apa semua, Bodyguard semua. bodyguard apa semua, saya pun berlalu lah. Bila berlalu, saya balik rumah, saya tengok keluar dalam online. Rishad Ki, orang Nordin Maktop, ada di majlis apa ni apa semua cakap. Pula saya jadi suspek. Nordin Maktop punya pengikut lah pula. Selepas tu proses tu dibuat lah. Lepas tu saya buat lah, dah dapat kad tu okey lah. Oh berarti untuk mendapatkan kartu pers presiden itu tidak selalu dapat periode pendaftaran ya, setahun sekali gitu. Dia buka setahun sekali. Dia tak boleh you datang, okey nak daftar, dia tak layan. Okey. Dekat situ kedutaan tak boleh. Kedutaan pun tak boleh campur. Ni Istana Presiden punya urusan. Itu prosedur istana. prosedur dia. Kita tak boleh pandai-pandai. Tapi sebagai wartawan kita tak pernah mengalah. Kita pushing the boundaries. Itu yang sampai disyaki sebagai teroris Nordin Maktop punya mengikut. Itu saya tengok tu saya tergelak lah. Tapi network di kalangan wartawan tu ramai kan? Ramai. Sebenarnya tapi tak seronok lah. Tak Kita seronok nak lah. feel depan mata. Betul lah. Okey, 2 tahun berada di sana. Ada perkara-perkara kenangan yang signifikan yang tak boleh dilupa sampai hari ini ketika bertugas di sana. Saya yang paling saya terkesan bila berlaku serangan bom di hotel JW Marriott dengan satu lagi hotel tak ingat. Oh, ya, Marriott memang ada serangan bom ya. Dia ada dua hotel serentak diserang. Ya, US based hotel kan. So kawan saya memang, saya selalu jumpa kawan saya di situ. Kami selalu minum kopi di situ pun semua. Bayangkan kalau hari kejadian tu kami ada di situ minum kopi, Kita tak jumpa ni. tak jumpa lah hari ni. Sana memang Tapi saya sampai ke hari ni kalau kita nak masuk Marriott tu kan dia masih lagi security guard tu pun tak pernah tengok bom. Saya dah tanya, kamu pernah tengok bom? Tak pernah, Pak. Macam mana dia nak tahu itu bom? okey. Yang bom tu dia letak dalam bahagian belakang truk tu. Dia campur dengan sabun mandi. Dia kata nak hantar sabun mandi ke hotel. Okey. Sabun ni kan background asas dia petroleum. Ni saya ajar macam mana nak buat bom pula. Boleh ke? Boleh. So, Jadi sebelumnya udah ditulis kan? jadi bila meletup, Ya. sabun ni jadi bola api. Sebab dia petroleum, dia di bola api dan jadi lebih ramai orang cedera. Dia bukan di bawah tu bom. Di kawasan yang letak barang tu. Dia letak dalam pipe. Sana bagi pipa. Di Okey. dalam tu letak keliling. Di atas tu diletak sabun tu. Dan ditutup. Kalau cek tengok tu sabun lah. Okey. Tapi bila meletup dia jadi bola api sabun ni semua. Okey. Saya kalau pergi JW Marriott, saya akan duduk di sebalik tiang. Kalau kawan-kawan nak datang jumpa, saya pergi tapi saya sembunyi balik tiang. Kalau anything happen meletup, at least ada tiang cover saya lah. Pernah kali orang Malaysia datang cari saya. Pak Bob, mana ni Pak Bob? Ada ni di sebalik tiang. Ketakutan tu. Punya Memang. Memang itu yang menakutkan, yang lucu dia tak? Yang lucu sangat banyak lah kan. Sana banyak insiden lucu ni selalunya salah faham saja. Dari segi bahasa kan. Kita jadi keliru lah. Sana kalau
Kalau undang tu, kita diundang ke mana-mana majlis tu, diundang tu, dijemput tu, maknanya dia kita kena ambil dia kalau dia di rumah kena ambil dia di rumah. Okey. Kalau kita tunggu macam ni, okey aku jemput kau datang untuk podcast ni, dia tunggu kat rumah dia. Betul ni? Ya. Habis kalau nak invite yang sebetulnya bagaimana? Undang. Jadi undang. Jangan jemput. Jangan jemput. Okey, saya jemput kamu. Ada dua kata Om, undang dan jemput. Undang artinya Om akan menjemput, Om mengundang saya. Kalau menjemput, saya menunggu Om sampai dulu di situ. So bila sebut jemput, dia tak datang sampai sudah lah. Kita tunggu, tak datang. Bila telefon, katanya dijemput. Jadi tak sampai-sampai. Tak sampai-sampai, lagi belum dijemput. Bob, daripada wartawan jenayah, kemudian Ketua DAS untuk Sarawak, membaca politik pada ketika itu. Okey, saya belajar baca politik bila saya ditukar ke Sarawak. Okey. Sarawak pun politik dia totally different berbanding dengan Semenanjung. Dia tak ada UMNO. Cara sana tu sangat berbeza. So saya belajar dengan politician, dengan wartawan senior di sana, macam mana nak memahami politik sana. Okey. Dia sangat-sangat berbeza. Itu yang beri saya pengalaman yang banyak. Jadi bila saya pergi ke Indonesia pun, saya menggunakan metod yang sama. Saya bergaul dengan wartawan senior dan politician atau politisi lah di sana dipanggil, untuk dapat informasi yang lebih accurate dan boleh buat bacaan politik lah. Sistem beza kan? Sangat beza lah. Saya cerita macam mana wartawan, kan saya cakap di sana wartawan diberi layanan istimewa kan. Dulu saya ikut Ketua Umum Parti Amanat Nasional PAN. Okey. Sutrisno Bakir. Okey, tahu. Masa tu pertandingan presiden dengan timbalan presiden, wakil presiden. Saya wartawan akan naik penerbangan sewa khas bersama dengan presiden. Ketua umum lah. Pertama dengan ketua umum. Kami akan buat day trip dengan flight. Singgah satu tempat. Dia akan sediakan transport untuk bawa saya pergi ke tempat dia berkempen. Semua wartawan? Wartawan yang dipilih lah. Okey. Dia memilih saya sebab Indonesia ada parlimen luar negara. Okey. Yang di mana orang dia, kalau di Malaysia dia mengundi di Malaysia. Okey, betul. So dia nak exposure utusan untuk kempen pada pengundi di Malaysia. So saya dipilih. So kami makan, minum, tidur, solat semua dalam flight. Sampai turun, first transport untuk wartawan dulu dibawa pergi ke tempat kempen. Bila selesai dia berkempen pun semua, kami first akan dibawa naik kapal terbang lagi dan terbang ke mana. Sehari biasanya akan ada 3-4 destinasi. Dan balik next day nanti naik flight lagi. Kalau di Malaysia, Sendiri lah. menteri naik flight, wartawan mati lah bawa kereta kejar. Tak ada outrider apa semua. Ini outrider apa semua. Balik sini, kereta sendirilah pecah enjin kejar menteri. Menteri pakai outrider. Naik helikopter. Wartawan mati kejar. Saya balik Malaysia masa tu, saya tak boleh terima hakikat lah. Mula-mula. Macam ni, dilayan wartawan. Kat sana saya naik penerbangan sewa khas. Maknanya private jet tu biasalah. Biasalah. Balik Malaysia, ginilah kehidupan di Malaysia. Dah lah supir tak ada. Okey. Saya ada driver kan. Betul. Balik Malaysia ni saya hilang semua. Tapi itulah realiti sebenar. Hidup di Indonesia tu macam hidup di satu dunia yang mimpi je. Surga. Tak surga lah. Surga kita belum sampai, kita tak tahu. Tapi itulah wartawan di sana. Di sana tu dua kejayaan yang orang takut, peguam dengan wartawan. Okey. Ya. Sana kalau ada gempa, contohnya gempa bumi besar apa semua, kita hanya bawa kamera, kita boleh pergi sampai ke tempat lubang yang orang korek, keluarkan mangsa apa semua. Tak ada siapa halang. Kalau kita ada kad wartawan, Tak Ya. payah, bawa kamera saja. bawa kamera je. Tak payah kad wartawan, bawa kamera saja. Okey. Cuma nanti dia beritahu, Pak hati-hati tu, nanti besi tu jatuh kena kepala. Itu je. Dan kalau kita nak interview polis yang bertugas di lapangan tu, kita boleh terus interview. Kalau kita di sini 500 meter polis tape, nak pakai tele, kena ambil gambar, zoom baru dapat. Lepas tu nak interview, kena tunggu press conference. So jadi kita kalau untuk online ni, kita nak immediately, Kita nak cepat. information kan. So di sana dia terus dia release
information di lokasi dan kita boleh ambil gambar sampai tempat yang dia tengah korek, keluarkan mangsa. Tu yang gambar di sana cantik-cantik tu. Lebih realistik. Realistik. Terus Om, kalau Om di Indonesia waktu wawancara pakai bahasa apa? Saya masa duduk di sana tu, saya bahasa Indonesia tapi bunyinya macam Kedah. Dia belajar di Contoh, Kedah. contoh Om, contoh. Tak tahu lah, tapi sebab raut wajah saya ni mungkin macam Ambon dengan Flores. Jadi bila saya cakap Kedah pun, orang fikir saya cakap Flores, Ambon gitu. lah. Kan kebanyakan orang Jakarta tak pernah dengar orang Ambon cakap Ya. bagaimana kan. Jadi, oh ini orang Ambon cakap. Oh, berarti kalau Om bicara sama misalnya presiden kah atau apa, pakai bahasa... Saya pakai bahasa Malaysia saja. Cuma kadang-kadang saya, kalau ada perkataan yang boleh mengelirukan, saya akan guna perkataan Indonesia lah. Contohnya gampang, butuh. Kan? Kalau itu di Malaysia tak boleh guna, di sana boleh guna. So saya tengok kesesuaian lah. Tapi pada kebanyakan masa saya guna bahasa standard lah. Bahasa standard ni orang Malaysia faham, bahasa orang Indonesia pun faham. Cuma ada perkataan yang kadang-kadang macam maksud dia lain tu, saya tak guna. Contohnya seronok. Okey. Seronok makna dia seksi Di Indonesia. Ya. di Indonesia. Okey. So jangan tengok, seronok kamu. Dia pakai biasa je kata-kata dia seronok. So kita kena hati-hati tu. Itu perkataan. Itu yang saya belajar-belajar dengan kawan-kawan di sana. Wawancara yang peringkat tertinggi yang pernah diwawancara siapa? Presiden, Pernah menteri luar. Kebanyakan masa saya interview menteri luar sebab Makna kepimpinan mereka, kerajaan, kalau dia tahu ada wartawan daripada Malaysia, dia bagi fully respect lah. dia. Okey. Saya even rumah Megawati pun saya pernah pergi. Okey. Saya pernah jumpa siapa tu? Yang cacat sikit tu. Gus Dur. Gus Gus Dur. Dur. Saya pernah jumpa dia. Okey. Saya jumpa dia. Prabowo sekarang ni saya pernah. Contohnya di Indonesia, apakah itu menjadi sebuah kemudahan karena ini orang asing, terus atau malah menjadi sebuah hal yang sangat sulit ketika mendapatkan kepercayaan untuk menginterview orang? Sepanjang saya bertugas di sana tak ada masalah lah. Saya untuk interview mana-mana pemimpin atau mana-mana pihak. Setakat 2 tahun saya bertugas sana tak ada masalah. Saya interview orang tempatan sampai ke tahap menteri, sampai saya bertemu pemimpin utama macam Gus Dur, Megawati. Saya pergi ke rumah pun saya dilayan dengan baik. Masa tu kebetulan masa pilihan raya presiden masa tu. Jadi banyaklah aktiviti politik. Tapi Indonesia ni sebenarnya ada sepanjang tahun pilihan raya. dari daerah sampai ke presiden kan. Betul, ya. Lepas tu Betul. dia patah balik pula. Jadi sepanjang tahun tu sentiasa ada aktiviti politik yang dinamik kan. Even saya interview masa tu Pak Yusuf Kala. Okey semua. Maknanya di Indonesia, kalau kita bagi tahu kita ni wartawan antarabangsa, koresponden luar, maknanya dia akan mempermudahkan lah. Saya tak rasa saya dilayan sebagai orang asing pun. Okey. Wartawan menteri luar pun bagi layanan yang baik. Semua bagi sana dia sangat friendly ya dengan media ni. Ya. Memang media ni sangat friendly. Berarti Om ketika Om menjelaskan bahwa Om adalah wartawan luar, Om tuh ya misalnya ditanya nggak, mana kartu persnya, mana ininya gitu? Tak ada ditanya pun. Oh, berarti Cuma kadang-kadang dia punya di sana panggil apa? Pampres Pampres, pasukan pengamanan presiden. Tu dia minta lah kartu tu. Tapi sebab saya ada kartu dari Kementerian Luar, kartu tu warna merah. Dia kartu tu dikeluarkan, ditulis tu Badan Intelijen. Okey. Press tu dia tulis kecil saja. So jadi orang tengok, oh bapak ni Intel. Okey. Saya dah pakai rambut pendek, Okey. baju pun pakai coat tie, background merah, tulis pula Badan Intelijen. Jadi mana-mana saya pergi, saya tunjuk kartu tu saja. Okey, ini bapak intelijen ni. Terus bagi masuk. Terus bagi masuk. Padahal saya wartawan tu tulis kecil. Bukan salah saya. Kementerian Luar lah. Dia tulis kecil yang bawah tu. Press. Yang besarnya Badan Intelijen. Apakah semua wartawan asing di Indonesia mendapatkan title itu?
semua wartawan asing kena daftar di Maksudnya badan intelijen itu atau Ya. Om aja nih yang terpilih gitu loh maksudnya. Penampilan cocok nih gitu. tak tahulah, mungkin muka saya macam Kopassus kot. Jadi kartu tu macam dia simbiosis dengan karakter saya. Orang lain mungkin bila bagi tu dia nampak lah tulisan press tu. Sebab saya muka macam Kopassus, mungkin bila saya bagi tu orang ingat ini badan intelijen ni. Presiden yang sekarang, Pak Prabowo, pernah ada pengalaman ketika interview beliau di sana? Saya tak ada interview personal dengan dia, tapi saya pernah buat liputan lah, tapi lucu sikit lah. Masa tu dia tengah buat kempen politik dia di Gelora Bung Karno. Biasalah orasi politik ni kan bosan kan. Ya, ya. Kadang-kadang Pak Budiman pun dia pakar dia bagi retorik kan. Politik ni retorik. Wartawan ni bila dah selalu dengar benda yang sama dia bosan. Jadi saya nak keluar dari stadium Gelora Bung Karno tu. Sekali dikunci rupanya. Tak dibenarkan keluar. First time saya tak boleh keluar dari. Pasal lah tunggu dengar ucapan sampai habis. Wartawan ni, kami ni selalu dah dengar. Sebab kami selalu ikut orang politik ni berkali-kali. Dia cakap benda yang sama saja. Tapi tempat beza-beza. Tempat beza-beza, audience beza-beza. Kami ni dengar benda yang sama. Jadi bosan lah nak balik lah. Sekali kena kunci pagar, tak boleh keluar, tunggulah. Itu kejadian lucu. Abang Bob, pernah interview presiden yang ada sekarang ni? Tak Pak pernah Prabowo. lah. Tak pernah interview dia lah. Ada insiden yang lucu ke? Sebab masa tu dia tak popular sangat macam sekarang lah. Jangan marahkan saya. Tapi memang masa tu ada insiden yang lucu Itu lah. sekitar tahun 2010 atau 2011. Oh. Saya tak ingat. Dekat 14 Berarti tahun. belum jadi presiden. Ya. Belum lagi. Itu insiden lama lah masa tu dia berkempen di Gelora Bung Karno. Okey. Sebagai wartawan ni kita selalu sangat dah dengan orang politik berucap. Jadi kebosanan tu cepat melanda lah. Okey. Dia berucap, saya terasa bosan dia ulang benda yang sama. So saya pun nak keluar lah dari stadium tu. Tapi bila saya pergi tengok, pintu stadium dah dikunci. Guard semua dah cakap tak boleh keluar. Cakap, ini first time ni kan. Audience nak cabut lari tak boleh kan. So, mau tak mau bila dah masuk stadium tu kenalah dengar sampai habis. Baru boleh keluar. Sekitar berapa jam? Ui, lama kak, sejam lebih lah. Kena Apakah tunggu itu dengar. pertama Om melihat orasi perpolitikan Indonesia pertama kali atau gimana? Itu dah banyak kali lah. Kan saya pernah ikut Kampanye kempen lah sana, dipanggil kampanye. Sana dia lagi satu yang menarik sana, time election, time mengundi tu. Okey. Dia tak perlu bangunan pun, dia buat kemah saja. Dia kalau dekat sini, dekat bawah daripada PDM lah. Dia ada pusat daerah mengundi. So bawah lagi daripada PDM tu. Kalau yang tu setengah tu sambil bawa anjing pack dia tu kan, bawa pergi mengundi. Esok kalau pergi mengundi. Saya pernah buat liputan yang pemilihan baru-baru ni. Memang dia buat tu beza sikit lah dengan kita. Kan dia tu tepi pasar, balai raya, betul, pun boleh jadi tempat pengundian. Dia memang relax habis. Tapi Slow dia coblos habis. kan. Masih coblos lah. Ya, masih coblos. Dia bukan pangkar, dia coblos. Dia tapi dulu masa saya duduk di sana ada 44 buah parti. Oh, masih yang lama yang ya. nak coblos tu panjang. Sekarang pun panjang ke? Panjang lagi ya. Coblos tu kan. Di Indonesia pun ada Barisan Nasional. Okey. Nama dia Barnas. Okey. Barisan Nasional, tapi parti yang tak popular lah di sana, Barnas. Then ada juga PAN, Parti Amanat Nasional, sekarang ni Parti Amanah. Itulah. Tapi kita macam UMNO tu dia mirip Golkar lah, parti yang lama lah kan. Ya betul. UMNO mirip Golkar dan nasib UMNO ni sebenarnya tak jauh beza dengan Golkar. Okey. Dia kehilangan kuasa, lepas tu dia dapat balik kuasa. Okey. So jadi duduk di Indonesia ni macam saya duduk di masa hadapan. Sebabnya politik Malaysia dengan Indonesia ni dia tak jauh berbeza. Tapi Indonesia jadi dulu. Indonesia jadi dulu. Ya. Malaysia akan berlaku kemudian. Itu bila saya sampai tahun 2010 tu, selepas 12 tahun reformasi, belum settle lagi.
kacau bilau. Okey, tak stabil lagi. Tak stabil. 12 tahun. Bayangkan Malaysia baru saja bertukar kerajaan 2018. Okey. And then balik ke kerajaan lama. Balik ni. Sekarang ni baru 2025. Jadi kita nak jangka apa? Dalam masa singkat ni boleh dapat kestabilan yang kita Dia nak. akan ambil masa. Dia ambil masa. Masa tu yang ubat yang terbaik. Okey. Kisah-kisah wartawan. Kita jumpa sebentar lagi. Okey, abang-abang. Kalau kita tengok, walaupun kita berjiran, Malaysia Indonesia walaupun serumpun, tapi situasi environment, ruang kerja, media, kewartawanan tu ada persamaan atau ada perbezaan pengalaman di sana? Sangat jauh berbeza. Sangat jauh beza. Orang media kat Malaysia ni terlampau baik. Okey. Kalau di Indonesia contohnya kan, ada berlaku letupan bom, Okey. ada saksi utama. Saksi utama tu akan dicolek oleh media yang pertama kali dapat. Okey. Contohnya TV One Okey. dapat interview tu. Dia tak interview di situ. Dia buat lari ke studio dia. Okey. Wartawan lain matilah cari. Okey. Bila tanya, tadi ada ibu tu, sekarang dah enggak ada. Saya duduk di rumah, saya tengok lah. Saya dengar radio, saya monitor apa semua kan. Berita tu, tiba-tiba muncul di studio TV One. Okey. Sudah kena kidnap bawa ke TV One lah. Kita sini tak sampai tahap tentu. Paling kita interview di lokasi je kan. Kita tak bawa lari saksi kita, saksi utama kan. Okey. Di sana, dia persaingannya sangat ketat. Okey. Dia, masa biasa-biasa ni, kita berkawan macam biasa. Tapi bila ada skop, Bila ada insiden besar macam itu baru kita nampak macam mana dia orang bersaing. okey. Dan di sana pula ramai kameraman wanita. Kita di sini nak tengok kameraman wanita jarang berlaku. Fotografer ada, kameraman jarang. Sana ramai. Dan kameraman wanita ni pula yang tinggi-tinggi dan besar badan dia. Yang tegak macam lelaki juga. Di Malaysia tak ada. Kita kalau kameraman lelaki saja. Tak jumpa kameraman wanita. Sana tak. Tapi sana dari segi nak dapatkan berita memang sangat luar biasa dia punya persaingan. Bukan level macam kita. Kita ni consider baiklah. Lemah lembut lah. Kadang-kadang kalau ada saksi ni kita share, I dapat interview ni, you nak kita Considerate share. ya. Kita share dia ni semua. Sana no. Sana dia jadi eksklusif. Eksklusif. Dah dibawa ke studio, dah di interview. Yang lain semua putih mata tengok. Betul kan? Betul. Jadi kalau di Indonesia udah biasa itu wartawan nunggu-nunggu terus ya kasarnya kayak sikut menyikut gitu Okey. Jadi mungkin kita udah lihat nih politisi ini udah datang. Nanti abis itu yang lain mungkin kalau lagi makan dah tinggal saja. Yang penting kita dapat dulu interview tuh. Tapi abang-abang, tengok macam dekat Malaysia, biasanya media itu ada kaitan dengan pemerintah. Di Indonesia dia sama ataupun parti yang memiliki media? Dia ada media yang friendly pada pemerintah. Contoh. Contoh dulu nama dia pun Media Indonesia. Okey. Dia memang friendly pada Susilo lah masa tu. Okey. And then TV One pun dia friendly pada Susilo. Okey. Macam TV ada yang owned by Surya Paloh. Nasdem. Metro TV. Metro TV apa semua. Nasdem tu dulu bukan parti politik, dia NGO. Dia berasal dari NGO. Dan dia jadikan parti politik. So saya pernah pergi ke Metro TV. Metro TV tengok dia punya pejabat memang cantik lah. Okay. Masa tu saya bawa bos-bos utusan datang melawat apa semua. Dan saya pergi ke TV One dan TV-TV lain lah. Saya pergi tengok. Dia punya setup pejabat tu di Malaysia memang kalah. Memang compare dengan pejabat media Malaysia memang menyedihkan. Jauh beza lah. Dia ada kafe, wartawan boleh buat kerja kat kafe, ada wifi. Okay. Kita wartawan mesti kena duduk dalam bilik jabatan pengarang buat kerja dengan bosan macam nak mati. Sana ada kafe macam Starbucks macam level tu. Okey. Buat kerja, relax. Okey. Memang best. Okey, kalau awal tadi pemilikan itu milik pemerintah, pemilikan milik parti, paparan itu ada bias atau tak ada bias? Dia bias tapi dia tidak kelihatan terlalu bias.
Okey. Contohnya macam saya ni, narasumber yang diinterview. Okey. Yang interview saya ni sebenarnya dua-duanya pro kerajaan. Saya ni anti kerajaan. Dibawa ke studio sebenarnya untuk dibelasah. Okey. Saya dah tengok dah macam mana dia orang buat. Dia buat ada dua yang pro kerajaan. Seorang ahli akademik, kononnya neutral lah. Tapi no way. Narasumber macam saya ni, 3 orang belasah satu. Sampai bergaduh di dalam studio. Live semua boleh tengok. Okey. Contohnya saya tulis buku kan tentang Prabowo. Okey. Saya kutuk Prabowo apa semua. Nanti dipanggil lah. Masuk studio, saya pun ingat nak promote buku saya lah kan. Rupanya agenda 3 orang ni nak membelasah saya sampai saya cakap merapu, credibility saya akan jatuh terus. I see. Itu cara dia orang buat. Dia tak sekat tapi dia ada cara dia. Okey. Dia tak bias tapi dia ada cara dia. Okey. Tapi Om, kalau di Indonesia waktu Om bertugas, Om menurut Om sendiri pandangan Om terhadap masyarakat di sana seperti apa? Masyarakat di sana kalau compare dengan Malaysia dia jauh berbeza. Satu, kalau kita tengok dari segi komposisi kaum saja pun, kita di Malaysia ni kita boleh tengok Cina, India, Melayu. Okey. Di sana kita almost tak nampak lah. Orang Indonesia. Dia orang Indonesia je. Walaupun dia Sukunya Cina. kan banyak Om, nggak mungkin dia sebut satu orang. Kalau kita tanya nama dia, namanya Gunawan. Dia bukan macam di sini kalau Cina nama Cina. Dan dia tak cakap bahasa Cina, dia cakap bahasa Indonesia. Okey. Cuma bila kita duduk di sana, kita tahu yang dia Cina sebab bahasa Indonesia dia tu ada certain word yang dia guna, accent yang menunjukkan dia orang Cina. Okay. Tapi kalau kita duduk di sana, kalau kita datang sekali-sekala kita tak tahu. Kita ingat ini orang Indonesia, tapi di Malaysia kita boleh tahu immediately nama, cara bercakap apa semua, everything. Dan di Indonesia pula dia lebih terbuka. Di Malaysia ni kita sangat tertutup masyarakat kita. Okey. Saya bagi contoh simple saja. Saya sampai di Indonesia, saya nak hantar anak saya ke sekolah agama, pesantren lah sana. Saya pergi tengok, ibu-ibu yang hantar anak ke pesantren tu pakai skirt pendek. Okey. Saya tak jadi hantar anak saya pergi ke sekolah tu. Saya cakap, ini sekular ni kan. Saya hantar sekolah lain lah, yang lebih ni lah. Tapi bila saya duduk di sana, baru saya faham. Agama ni bukan untuk orang yang pakai tutup litup saja. Okey. Orang pakai skirt pendek pun perlu agama. Kalau kita pinggirkan dia lebih jauh tersasar. Jauh Bila dia mau hantar anak dia sekolah agama pun sudah bagus. Mana balik dia akan cerita juga Cerita ni. Kalau kita pinggirkan dia lagi tersasar jauh. Tapi kita datang dari Malaysia, kita duk bayang kalau sekolah agama semua pakai tudung labuh apa semua. Termasuklah ibu-ibu yang mengantar apa semua pakai tudung semua. Rupanya sana tak. Dia hantar anak sekolah agama tapi dia mungkin itu kesedaran awal dia. Dan bila saya duduk sana baru saya faham. Okey, sini budaya dia lain. Okey. Sana pula pesantren banyak compare di Malaysia. Saya pergi sampai ke Gunung Merapi. Okey. Ada pesantren di kaki gunung tu. Kebanyakan orang Malaysia pergi belajar sana. Okey. Ada yang dah 10 tahun belajar di sana. Dia tak ikut sistem pendidikan yang macam di Malaysia ni. Dia memang belajar agama. Kebetulan pula ada jiran saya yang hantar anak dia belajar dari kecil di sana. Okey. Dan balik sekarang ni dah jadi PU ke dai ke apa. Masuk program TV kat Malaysia, dapat bukan nombor 1 lah, tapi sekarang popular. Sebab dia di sana dia belajar soal jawab dah berhujah. Okey. Itu bila dia sertai program reality TV tu, bila orang Kacang kacang saja bagi dia. So anak saya pun sekolah agama di sana. Anak saya balik sini hafazan apa semua ni memang jadi perkara yang sangat mudah. Sebab dia belajar Quran yang tak ada garisan tu. Dia panggil kitab gundul. Arab gundul. Okey. So jadi di ayat Quran yang tak ada baris atas bawah tu. Dia boleh baca. Jadi kalau Quran biasa tak ada masalah. Nak hafal surah apa semua ni. Sebab di sana kalau hafal surah tak boleh hafal, kena berdiri. Denda berdiri di luar kelas. Dia panggil strap. Ya, kami strap. Selagi tak boleh hafal kau jangan masuk kelas. Kenapa lah? Dia sistem macam kita dulu belajar. Yalah, kan? POC kami bilangnya. 80-an. Benda tu hands on dan sangat efektif. Anak saya yang tak pandai matematik jadi pandai matematik duduk di sana. Saya berkagum kita bila sebut sistem pendidikan Indonesia kita pandang rendah apa semua. Anak saya ni yang sulung sampai boleh buat business study, padahal asalnya matematik saya sampai pening dah tak tahu nak ajar dia.
Tapi sebab dia duduk di Indonesia 2 tahun saja, dia dah pandai matematik. Maknanya sistem pendidikan tu sesuai lah. Dia hands on. Dia hands on. Dan satu kelas tu dia tak ramai. Okey. Walaupun penduduk Indonesia ramai. Dia pasal banyak sekolah kecil-kecil. I see. Macam saya hantar tu dekat dengan rumah saya. Okey. So jadi cikgu ni kalau ada 20 orang murid, 20 orang murid tu kena baca dekat papan tu kan. Macam kita dulu-dulu kan. Sekarang ni budak-budak ni cikgu tanya, faham? Faham. Tapi dia orang tak faham pun. Kita dulu kena paksa baca. Tak boleh, kena duduk kat luar, berdiri atas kursi, di bawah meja kan. Dan itu efektif di sana. Efektif. Dan bila anak saya pergi sana, dia efektif benda tu. Okey, kita kat Malaysia ni, kalau dulu-dulu hanya ada 3 je saluran TV. TV1, TV2, TV3 sebelum ada TV-TV berbayar. Kat sana kan banyak siaran TV. Oh, banyak. Saya balik daripada Indonesia, saya tak boleh tengok TV Malaysia. Kenapa, Om? Tak ada kemanisan langsung tengok TV. Bosan nak mati. Saya tak boleh tengok TV Malaysia. Aduh, apalah bosan sangat pengacara ni. Acara apa yang TV Indonesia yang... You bayangkan World Cup. Pengacara dia Juppe. Okey. Juppe tahu siapa Juppe? Julia Okey. Perez. Julia Perez. Dia pakai jersey Argentina. Okey. Kalau Juppe pakai jersey Argentina macam mana? Pukul 2 pagi pun mata kita pun bulat lagi tengok. Banding kita di sini pengulas. Dan dia nampak raup. Faham. Bosan. Maknanya Kami berusaha membuat eye catch gitu loh, Om. Jadi orang tidak bosan karena biasanya orang nonton TV bosan, Om. Pukul 2-3 pagi nak tunggu Ngantuk. game bola kan. Ngantuk kan. satu lagi, saya tengok macam liputan media kan. Dia punya liputan media tu, kalau katakanlah kes mahkamah, sampai ke dalam mahkamah. Dia boleh buat live. Okay. Live dalam mahkamah. Nak komplain apa lagi? Live dalam Oh, mahkamah. di Malaysia nggak ada live? tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kita paling kuat pun kita verbatim itu, kita keluarkan balik dalam surat khabar. Macam mana pendakwa tanya, macam mana. Itu pun mana-mana surat khabar yang mahukan verbatim tu dikeluarkan. Kalau tidak, tidaklah. Tapi di sana saya tengok wartawan tu sampai, kalau kita tengok kes-kes dadah sebagai contohnya kan, seorang yang bersalah itu tak ada muka dia tidak dikaburkan. Tak. Kan? Terus ambil mukanya itu dan Ya. terus tunjuk dadahnya itu berapa kilo, berapa kilo. So itu Oh, berarti di Malaysia nggak ada terlihat siapa muka tersangka. Tak ada. Kita takut kena atas fitnah, atas hasutan, and then dia boleh saman kita pula. Suspek tu. Kalau ditutup mata tu, kalau dia saman kita ke mahkamah, ada 7 saksi boleh mengatakan ini Datuk Budiman walaupun tutup mata, okey. saya tetap didapati bersalah. So wartawan ingat tutup mata tu dah selamat. Sebab kebanyakan wartawan sekarang ni tak pergi kursus undang-undang. Okey. Syarikat saya hantar saya 3 kali kursus undang-undang. Sebab dia tahu saya ni bahaya. Kalau tak hantar kursus undang-undang, banyak utusan kena saman. Jadi 3 kali dia hantar. Alhamdulillah saya tak pernah kena saman. Tapi majoriti yang kena saman tu bukan sebab gambar kan. Banyak benda lah. Banyak benda. Saya saman politician dan saya menang. Okey. Bila kita saman politician pembangkang, kita menang. Makna satu. Kita bangga lah, tapi benda tu tak jadi heboh lah. Kalau kita kalah, orang akan kecoh lah. Tapi saya bangga lah, saya menang. Tapi saya tak mau sebut lah siapa politician yang saya saman. Okey tuan-tuan, itulah suka duka jadi wartawan orang Malaysia bertugas di Indonesia. Kita sambung sebentar lagi. Om Bob, setelah Om Bob di Malaysia dan tidak di Indonesia, apa yang paling dirindukan? Yang apa? Dirindukan dari Indonesia. Oh, dah tentu teman-teman saya di sana. Di sana bilang kangen. Ya, Oh, kangen. Sama teman-teman di sana. Sejak COVID 2019 saya tak ke Indonesia. Dah lama selalu saya memang ke sana untuk jumpa teman-teman di sana lah. Isteri dan anak-anak saya pun ada teman-teman di sana. Tapi sebab sejak COVID sampai 2025 ni saya belum pergi lagi. Apa yang dikangenin Om Apa dari yang warga dirindui? teman-teman Om itu? Makannya ke? Makanan dia memang sangat luar biasa lah. Antara yang tak boleh dilupakan. Saya tak pernah jumpa lagi soto yang sesedap di Indonesia. Macam-macam orang kata soto ni sedap, saya pergi tak sedap. Yang saya makan soto gebrak di jalan
Setiabudi Okey. soto gebrak. And then soto Banjar saya makan di Banjarmasin. Okey. Saya tak jumpa soto sesedap itu. Itik Bebek. Bebek goreng memang tak jumpa. Bebek Pak Kabul saya makan. Yang perkenalkan saya dengan bebek Pak Kabul ni Sultan Solo. Okey. Saya pergi jumpa dia. Selepas saya tulis satu artikel, saya sindir dia, saya sigung dia. Pasal jual beli datuk di Solo. Okey. Dia hantar orang dia cari saya. Paksa saya jumpa dia. Dia datang ke hotel, dia ambil saya naik kereta, bawa pergi makan bebek Pak Kabul tu. And then saya dapat tahu bebek Pak Kabul tu ada kat Jakarta juga. Jadi saya pun pergi makan bebek Pak Kabul di sana. Rasa sama. Sama, tapi kat Malaysia tak jumpa. Makanan bebek yang sesedap gitu. Makanan ya. Itu belum lagi cerita pasal sate di sana. Okey. Beda Om ya sate di sini. Sana sate dia tak buat macam kita perap sate tu dengan Okey. rempah apa Rempah. semua kan. Dia goreng mentah, dia bakar mentahnya tu. Potong-potong terus bakar, makan dengan bawang kecil tu dipotong-potong-potong, Kecap. letak Kecap cili, manis. bau kicap, dah makan dengan nasi. Tapi sedap. Sate kambing ni enak, Kambing, sedap. Hiburan tak ada suka di Jakarta. Mall Om. Mall. Okey, hiburan. Okey. Hiburan. Kan saya cakap saya ni bab hiburan ni kurang sikit. Okey. Tapi saya jumpa, tapi kawan saya dah meninggal lah. Dia bawa saya pergi syuting. Tengok orang syuting filem ni siri apa tu yang Bawang putih, bawang merah. bukan Apa tu Om? Silap Mata. Kita di sini panggil Silap Mata, di sana panggil apa? Sulap. Om Daddy apa Oh, semua. Daddy Corbuzier. Ah, iya. Masa tu Daddy Master. The Master. The Master. The Master. So saya pergi ke studio, tengok dia orang syuting macam mana helah-helah dibuat. Ali Silap Mata ni apa semua. Memang Sulap. sulap di sana panggil sulap. Magician kan. Dia nak syuting tu, benda yang saya rupanya dia akan sembur kawasan tu dengan air bagi basah. Sebab dia syuting malam. Bila basah kawasan tu, dia akan naik aura kawasan tu. Oh, and then api asap tu bukan macam kita main sembur pakai mesin tu. Zzz, semua asap tu dia tak. Okey. Dia ambil tong besar tu, dia letak kayu apa semua, dia bakar, naik api, naik asap, itu lagi real nampak. Kita main sembur, bosan. Di sana Dia lebih realistik ya Om. realistik. Dia bagi basah kawasan tu dengan api, dengan asap. Daddy Corbuzier muncul. Lepas tu yang seorang magician tu yang cakap dengan burung dia tu nama apa? Limbat. Limbat. Okey. Limbat ni dia sebenarnya boleh bercakap, tapi dalam karakter tu dia bisu, tak bercakap. Dia kalau bercakap dengan burung hantu dia. Burung hantu dia angguk. Burung hantu memang angguk semua. Angguk dia. Memang Nampak dia? dia whole karakter tu real. Paling saya tak tahan ada kuya apa Kuya. kuya Okey. program Ali Silap Mata juga. Okey. Sulap. Dia kalau dia jumpa orang tepi jalan, dia akan pukau dah interview orang tu. Hipnos. Hipnos dah interview. So kalau orang minta sedekah tepi jalan ni, dia interview, dia hipnos dulu lah. So orang tu akan bercerita benda yang sebenar. Sebenarnya dia bukan miskin pun. Dia ada rumah besar lah apa semua kan. Lagi bila sedar balik dia buat pura-pura jadi miskin balik lah. So dia tunjuk dua version yang tu lah. Tapi ada sekali tu, dia tengah syuting, ada orang gila duk kacau dia. Dia pukau orang gila tu. Supaya tak kacau dia kan. Jadi orang gila tu duk senyap lah. Bila dah habis syuting, Dia terlupa. bukan. Dia bagi sedar balik. Orang gila tu mengamuk, kejar dia. Dia lari. Tapi hipnosis tu real. Sana real. Even ustaz yang bagi motivasi di sekolah, dia pukau. Dia tanam di minda bawah sedar. Anak saya Yalah. kan sekolah agama. Dia bagi subconscious mind. Dia buat macam ni. Tidur. Semua tidur. So ada seorang anak saya yang perempuan. Dia ni degil. Kepala dia macam saya degil. Dia tak nak tidur. Okey. Bila tidur, dia tahan. Semua kawan-kawan dia semua tidur. Tidur atas dia apa semua. Dia pura-pura tidur. Dia nak tengok. Tapi sebab dia tahan tu, balik sampai dia sakit kepala. I see. So dia cerita kat saya. Kalau tidak, saya tak tahu pengalaman ni. Macam mana ustaz bagi motivasi di sana. Okey.
Di sana tu dia boleh buat macam ni kan. Tidur besok. Jadi Sana sangat luar biasa program TV dia. Sebab tu bila saya balik Malaysia, alah lawak apa ni. Dia kalau program agama pun, dia sana panggil apa? Kultum. Kuliah 7 minit kan? Ya. Dia ada unsur-unsur jenaka. Lepas tu baru diselitkan tentang agama. Tak adalah bosan. Tapi kita di sini pula kita very straightforward. Kita pergi panggil pelawak yang tak tahu nak kawal keadaan. Dia terlebih melawak. Agamanya kurang. Itu yang jadi masalah pula. Balance ya kalau di tak Indo balance. Kalau sana di dia Indo pandai balance. balance. Fashion. Omar tak minat fashion di Indonesia. Fashion Kebaya di dia ke? Indonesia memang. Tapi saya wartawan sana pakai baju batik je lah. Okey. Sana kalau pakai seluar jean, boleh batik tangan pendek, dah boleh pergi Istana Presiden. Oh. Yang penting ada batik. Ya. Wartawan boleh pergi official function dengan batik tangan pendek. So saya sentiasa ada batik di dalam kereta saya. Seluar jean tak ada masalah. Asal batik. Asal batik. Kita kena batik tangan panjang kan, dan batik Malaysia. Jadi kalau di Malaysia seluar jeans tak boleh jeans masuk. tak dibenarkan. Walaupun dia pakai batik. Tak boleh. Kalau official function seluar jeans tak boleh. Kebiasaannya tak boleh lah. Sebab di Malaysia tak boleh. Dia kena pakai. Itu dia punya protokol dia. Di Indonesia boleh. Okey. Bapa, katakanlah saya ni wartawan muda. Tiba-tiba syarikat hantar saya ke Indonesia. Apa nasihat? Pergilah. Kebanyakan kita ni tak nak pergi, memang rugi. Okay. Kita di sana tu bukan kita jadi wartawan sahaja. Kita diajar macam-macam benda. Termasuklah macam mana kita nak handle hubungan dua hala. And then saya juga banyak bantu ahli-ahli perniagaan kita yang pening dengan peraturan di sana. Okey. Yang tersalah langkah. Jadi kelang kabut. Jadi saya duduk di sana tu, saya banyak terlibat dengan urusan yang paling saya bestnya tanah kedutaan Malaysia. Okey. Kan pada 1998 berlaku kerusuhan apa semua reformasi kan. Jadi rumah kedutaan tu telah diduduki oleh penduduk tempatan. Duta kita masa tu Tok Mat. Okey. Arwah Tok Mat, dia dah tak nak duduk rumah tu, dia duduk di hotel. Jadi rumah tu terus diduduki oleh orang-orang tempatan. Selepas tu preman take over rumah tu. Samsing lah. Okey. So selama 12 tahun tanah tu kita fight, menang. Lepas tu dia orang fight balik, dia orang menang. Tanah tu tanah Malaysia lah consider. Kalau ikut Convention Geneva, itu adalah tanah Malaysia. Itu adalah Malaysia. Tapi telah diduduki oleh preman di sana. Selama 12 tahun gagal, tapi akhirnya ikut perancangan Pak Duta dan saya membantu apa semua, kita dapat balik tanah tu. Tapi tanah tu, rumah banglo yang besar kolam renang apa semua tu dah tak ada lah. Yang tinggal rebuan ayam, pokok pisang dengan pokok ubi kayu je tinggal. Rumah pun tak ada. Rumah pun tak ada. Habis lah dijual kayu-kayu jati semua. Habis kena jual. Itulah reformasi masa 1998 tu. Kan banyak. Kena bakar lah apa semua bangunan. Itu yang berlaku. Tapi nak dapat tanah tu, itu yang dia ada sedikit lucu lah. Masa hari nak pergi buat serbuan tu, kami bawa gerombolan polis, pihak berkuasa tempatan. Pergi tengok ada 6 orang ya Samsing. Dia keluar macam tu je. Yang kita bawa gerombolan yang ramai ni tengok, nak buat apa ni? Kita makan nasi kotak lah. Yang makan nasi kotak betul lah. Tapi saya ada lah bergambar depan tanah tu gitu. Wah, kan bangga lah. Selepas 12 tahun gagal lah, akhirnya kita dapat balik lah tanah tu. Okey Mi, ada nak tanya Bapak lagi. Om lebih suka nasi lemak atau nasi uduk? Nasi lemak, nasi uduk. Saya lebih suka kalau nasi lemak tu di apa? Diuduk kan? Diuduk kan? Betul. Nasi lemak itu diuduk kan? Dia ada rasa yang lain. Tapi kalau diuduk nasi lemak, tak tahulah orang Malaysia boleh tak? Tapi kalau nasi lemak tu diuduk kan sedap. Okay. Kalau rindu dengan makanan Indonesia, kalau di Malaysia ke mana? Saya akan cari restoran, kalau di Kelang saya cari makan itik lah. Bebek. Bebek Kelang ada? Ada. Kalau nak nanti saya share, tapi saya tak boleh promote ni. Tak boleh. Ramai orang pergi, saya susah nak makan. Bukan saya tak nak promote jenama tu. Nanti ramai orang pergi. Oh, ada di Kelang. Walaupun dia tak sampai level Pak Kabul tu. Okey. Tapi okey. Ada rasa lah. Ada rasa dia. Rasa di Jakarta tu. Di Kelang. kita kena bagi minum TO banyak sikit lah. Teh botol. Boleh Om sebut. Okey.
Okey, Nomi. Ya Om. Diam tak diam, kita sudah 1 jam sembang dengan Abang Bob. Nomi panggil apa? Om. Om ya? Samalah. Tapi kalau boleh bang, bagi tahu sikit nama abang di Indonesia tu apa dia? Alamak. Saya ada 2 nama kat sana. Okey, boleh share lah kawan-kawan yang ada kat sana. Kalau sana saya dipanggil Gunawan lah. Gunawan maksudnya? Gundul tapi menawan. Tapi sekarang udah berambut Om. Tetap gundul lah. Satu lagi? Satu Gunawan. Satu lagi burung hantu. Burhan. Burhan. Burung hantu lah. Burhan tu maksudnya burung hantu. Burung hantu. Semua nama yang tak elok diberi kat saya. Tapi itulah kawan-kawan yang ada kat luar sana, kita dapat manfaat banyak pengalaman, nilai dikongsi oleh Abang Bob kita, Abang Borhan kita. Kita nak ucap terima kasih bang. Sama-sama. Berikan pandangan, kisah-kisah, nasihat-nasihat kepada wartawan-wartawan muda kan yang nak berkunjung, yang nak bertugas di Jakarta. Nomi ada apa-apa lain? Nggak ada sih Om. Paling mengucapkan makasih udah datang dan memberikan informasi yang aku pun baru tahu. Itu gunanya podcast Siar Om Budi. Itu baru sedikit saja. Nanti di off airnya ini bercerita lagi Om. Dia ada yang boleh keluar TV, ada yang tak boleh keluar TV. Nanti yang tikam menikam itu kita bicarakan di balik layar. Jadi bang, silakan jangan lupa. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share YouTube Siar Om Budi. Ya, kita jumpa lagi. Episod akan datang minggu depan. Salam sejahtera. Semoga semua sihat selalu.